Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Jadi hari ini adalah 3 Oktober 2025. Kita akan buat review pasaran Bursa Malaysia. Saya akan gabungkan 3 perkara penting. Pertama, kita akan tengok kepada heat map pasaran, sektor mana yang dominan. Yang kedua, kita akan semak data indeks, market sentiment dan aliran dana. Dan juga yang ketiga, kita selektkan berita-berita corporate besar yang keluar hari ini. Akhir sekali, saya akan kongsikan apa yang patut kita beri perhatian untuk next trading day. Dan ingat, disclaimer, ini bukan saranan untuk beli ataupun jual. Tujuan saya buat video ni adalah untuk beri gambaran yang lebih jelas bagaimana pasaran bergerak dan bagaimana seorang trader ataupun pelabur boleh menilai pasaran secara menyeluruh. Baik, kalau kita zoom kepada heat map hari ini, gambaran besar memang menunjukkan pasaran kita ni bercampur baur, positif, negatif. Ada sektor yang jelas hijau dan ada juga yang kita can say merah terang. Pertama sekali kita lihat kepada sektor producer manufacturing, yang mana kita lihat dekat sini memang menonjol. Contohnya macam Counter SAM iaitu naik 6.31%, Genetec 2.46%, Notion 3.45%, Mi naik 3.13%, yang mana semua ni menunjukkan ada minat belian dalam syarikat-syarikat yang rapat dengan teknologi pembuatan, semiconductor dan juga precision engineering. Ini bukan kali pertama kita nampak sektor ni jadi pertumpuan. Jadi ia mungkin sebahagian daripada rotation modal asing ke arah growth manufacturing place. Tapi tak semua counter dalam sektor sama bergerak positif. Kita tengok juga VS Industry jatuh 5%. Press Metal turun 0.67%. Jadi cerita dia dekat sini, bukan semua dalam syarikat dalam sektor ni safe. So pelabur kita boleh nampak dekat sini lebih selektif lah. Dan kalau kita pindah kepada sektor utilities pula, kita nampak tekanan ni agak ketara. Yang mana kita lihat Tenaga Nasional Berhad turun 1.34%. Dan yang paling tertekan hari ni adalah Malakoff, yang mana kejatuhan hampir 10%. Jadi sektor tenaga utility ni kita nampak berat untuk hari ni. Kita bergerak kepada finance. Kalau finance ni kita lihat ianya adalah dalam prestasi yang bercampur baur. CIMB kita lihat naik 1%, Maybank positif 0.2%, tapi bank lain macam Public Bank, Hong Leong sedikit melemah. Jadi kalau kita lihat kepada sektor finance ni tak bagi impak yang besar, cuma neutral sahaja at the moment. Dan satu lagi pergerakan yang luar biasa kita boleh lihat untuk hari ni adalah SCIB, yang mana ianya melonjak kepada 27%. Ini sebenarnya bukannya kerana sektor, tapi kerana faktor corporate yang khusus kepada syarikat tersebut. Kita tengok kepada indeks kita lah, indeks utama iaitu FBM KLCI. Untuk hari ini ianya ditutup pada 1635 mata, yang mana turun 2.74 mata ataupun 0.17%. Turun Kalau tengok kepada chart intraday, indeks kita buka tinggi 1658 mata. Kemudian dia turun sepanjang tengah hari sebelum tutup hampir ke paras rendah. This one anda boleh lihat ada satu some news on the IHH. Dia actually is ada some kind of order lah, tersilap should be. Anda boleh lihat dekat sinilah berita dia. Namun begitu, kalau anda lihat sebenarnya pasaran ni sebenarnya agak seimbang. Kita ada 521 kaunter yang naik, 516 kaunter yang turun. Jadi walaupun kita lihat kepada indeks turun, market kita nampak dekat sini nampak masih neutral lah. Indeks fear and greed ni kita lihat menunjuk pada paras 50, yang mana it is a neutral. Nak bullish pun tak, bearish pun tak sangat lah. So maksudnya pasaran masih dalam mode consolidation. Belum ada trend yang jelas, memang ada semua tu menaik ataupun turun. Dan kita lihat kepada fund flows, iaitu kita lihat kepada participation untuk market hari 2 Oktober. Kalau kita tengok aliran dana semalam untuk 2 Oktober, ceritanya actually macam ni. Kita nampak dana asing masuk bersih 504 juta. Institusi tempatan keluar bersih 304 juta. Runcit tempatan retailers
lokal juga keluar bersih 199 juta. Jadi kita lihat dekat sini jelas pelabur asing masih jadi penyokong utama untuk pasaran kita. Jadi bila dana asing ni masuk besar, biasanya mereka akan fokus kepada saham yang berkapitalisasi yang besar, saham indeks dan juga sektor yang boleh bagi exposure regional. So itu sebab kita boleh lihat kaunter besar macam CIMB, Maybank, Mr. DIY ada sedikit support dekat situ. Tapi sebaliknya, pelabur institusi tempatan dan juga runcit iaitu retailer seperti kita ni lebih kepada ambil profit dan juga kurangkan position. Selain daripada data teknikal, kita ada banyak berita corporate yang menarik yang keluar hari ni. Saya ambil beberapa yang besar. Yang pertama adalah IHH Healthcare. Syarikat ni dapat kelulusan regulator India untuk teruskan open offer ambil alih 26% Fortis Healthcare dan Mala Hospitals. Ini penting kerana IHH memang sudah lama terlibat dalam pasaran India dan langkah ni menunjukkan mereka nak kukuhkan footprint dekat sana. Yang kedua adalah Maxis. Diumumkan menerima spektrum 2100 MHz dengan kos RM400 juta daripada MCMC untuk mereka tingkatkan kapasiti 4G dalam kawasan padat. Jadi actually ini lebih kepada pelaburan jangka panjang untuk sokong infrastruktur telekomunikasi. Seterusnya NextJ. Yang ini berita besar. NextJ actually menang kontrak 6 tahun bernilai 732 juta daripada KDN untuk bekalan kad MyCard, Tentera, MyTentera dan juga kad khas lain. Jadi nilai kontrak ini cukup besar dan memberi visibility pendapatan jangka panjang kepada syarikat. Yang keempat adalah Malakoff dan juga SolarVest bersama Press Metal. Walaupun Malakoff ni sahamnya jatuh teruk hari ni, ada berita positif actually. Anak syarikat Malakoff tanda tangan perjanjian PPA 30 tahun untuk projek solar 100 MW di Sarawak. Dan SolarVest pula dia bekerjasama dengan Press Metal untuk projek solar PV 100 MW di Mukah, Sarawak. So, dua projek ini menunjukkan arah sektor tenaga ke arah renewable energy. Yang kelima adalah KNM Group. Berita yang agak negatif, yang mana berusaha tolak permohonan mereka untuk keluar daripada status PN17 dan saham ini berisiko digantung bermula 13 Oktober kecuali ada rayuan. It is actually a negative news lah. Dan kemudian adalah SC Estate Builder. Ford Frontline masuk sebagai pemegang saham besar melalui private placement. Ini actually boleh memberikan suntikan modal kepada syarikat. Selain itu juga ada berita daripada MBSB yang mana RM 1.3 bilion financing untuk Westa Aviation. Citos pula lantik CFO baru dan Plytech batalkan pemindahan ke main market. So semua ni maybe boleh memberikan impak berbeza kepada saham masing-masing lah. Bergantung kepada reaksi pasaran untuk minggu depan, the next trading day. Jadi dengan semua data yang kita ada ni, apa yang kita boleh beri perhatian untuk trading esok nanti? Yang pertama adalah producer manufacturing ataupun tech related manufacturing. Kita lihat sektor ni masih konsisten hijau. SAM, kita ada Genetech, Notion, Mi, masih lagi ada momentum. Walaupun ada beberapa counter lemah, secara keseluruhan sektor ni kita nampak kekal masih lagi menjadi tumpuan. Yang kedua adalah utilities. Tenaga dan Malakoff kita nampak jelas tertekan, tapi dengan berita projek solar untuk Malakoff, mungkin pelabur akan semak semula valuation syarikat ni. Utilities jadi sektor yang boleh kita perhatikan. Yang ketiga adalah corporate driven counters, iaitu kita boleh lihat NextJ dengan kontrak RM732 juta, IHH dengan pengukuhan di India, Maxis dengan pelaburan spektrum baru, KNM kerana risiko digantung, SCIB sebab masih lagi ada echo daripada corporate news semalam. Dan yang keempat adalah dana asing. Selagi kita lihat dekat sini dana asing masuk, saham berkapitalisasi besar maybe boleh jadi pertumpuan. Jadi counter index seperti CIMB, Maybank, Mr. DIY boleh terus diperhatikan. Dan kesimpulannya untuk fokus next trading nanti, kita maybe boleh lebih kepada sektor producer manufacturing sebagai tema kita, utilities untuk maybe potential rebound dan juga revaluation, dan beberapa counter dengan corporate catalyst, berita-berita yang menarik tadi. Tetapi kerana market sentiment masih neutral, strategi terbaik esok adalah lebih kepada selective play. So select betul-betul lah ya. Okey semua, itu actually adalah review penuh Bursa Malaysia Equities untuk 3 Oktober 2025. Jadi kita boleh gabungkan heat map
kita lihat kepada front flow, kita lihat kepada corporate news untuk dapat gambaran yang lebih jelas. Dan esok kita akan tengok sama ada dana asing terus konsisten masuk dan bagaimana pasaran respon pada berita besar macam NextJ, IHH dan juga projek solar, Malakoff, SolarVest, dan juga kita lihat kepada press metal lah. Dan kalau anda suka video ni, jangan lupa untuk komen counter mana yang nak saya ulas khusus untuk esok. So kita jumpa lagi dalam review seterusnya. Terima kasih.